Patut ke lelaki bangga bagi anak bini makan Maggi? Okey je kalau Maggi tu Maggi ketam, belut. Maggi tu Maggi premium. Contoh, aku bagi kat bini aku makan Maggi ketam. Ketam tu 3 ekor dalam satu pinggan. Okey lah, apa salah? Tak salah pun. Ataupun Maggi tu ada kaviar. Maggi mahal. Satu mangkuk tu RM80. Okey, apa masalah? Bagi je lah bini kau makan Maggi ke, makan pan mi ke, tak masalah. Yang penting kau bagi dia orang makan. Makanan tu mestilah bernutrisi, berkhasiat. Janganlah bagi karbo saja. Faham guys? So ada lelaki di luar sana, kalau kau nak family kau bagus, sihat, bahagia, jaga pemakanan. Bagi dia makan protein, sayuran hijau dan juga buah-buahan, karbohidrat. Kalau bini kau tak makan sayur, kau paksa bini kau. Macam mana kau cakap kau ni jantan tapi tak boleh paksa bini kau makan sayur? Lemah siap. Kau nak arahkan bini kau. Kau nak jadi pemimpin. Macam mana kalau kau nak arahkan bini kau makan sayur hijau pun tak boleh?